Halo, hai Tekmu. Okay. Kali ni bersama lagi kita dengan game The Beast Inside ni. Selepas banyak mali tak sambung ni. Kali ni Aberi ada luar sikit untuk buat sambungan game ni lah. Okay, kita sambung dah. Sikit dah kalau bunyi batuk sikit dah. Macam biasa lah. Teman ada sama. Chapter apa ni? Ni aku rasa ni chapter itu ni. Chapter apa ni? Seram menyeram ni kan? Menyeramkan tu. Aku chapter ni. Chapter berapa dah kita ni? Tak ingat dah. Chapter 10 dah. Dah sama lagi aja tu ya, get out of the mind. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Okay. Aku agak kali ni sekmu chapter ni. Nama ke apa nama tahu lah ya, Adam ke apa. Aku agak chapter ya sekali ni tak ada lah berambak-berambak mana tu. What the hell? Aku pun tak tahulah berapa lama lagi nak boleh habis chapter ni. Kuasa lama benar ni. Tak mungkin lama dah kuasa ni. What secret of the hides? Dekat What did we hide? Oh lah chapter yang ke-10 ni kalau tak habis lagi tak tahu lah. And where? Ni siapa pula ni? What does it have to do with the missing WG. people and the accident? I must talk to them. Baik. Especially since the detective couldn't write down her testimony. Dekat pada ni. It's been 10 years. I hope she's still alive. Dekat pada ni tahu. Nak buka. Nak buka tu. Pergi apa tak mungkin. Ni apa ni? Ni. Rosin. Oh. Mana aku sia aku tak tahu lah tak mau. Ada dah tak mau dah chapter kejar-kejar dah ni dah. Kalau Yoning tak lagi. Chapter ngejar tak mau ya. Okay. Get through the front of Maria house. Pulak Maria ni. Maria, rumah Maria. Ni apa ni? Lagi ke rumah Maria pula saya mau. Banyak okey lah. Di mana ni? Betul lah masuk sini lah. Ni. Kita punya crossing ni. Ni aku tak say ni. Dari air ni saya mau. Ni ke mana ni? Apa dia tu? Tahu lah. Patuk tak apa. Air ke apa nama tahu lah. Ni busuk nak ke bau kan ni. Benda ni ke apa ni tak mau? Okay. Sini. Ni. Apa dia tu saya mau? Apa dia tu? Ni apa pula kecek ni? Maria ni. Maria kecek yang kita. Tu ni saya mau hati. I Okay. can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to Kena the laju pasal detective. tak bahas ni ada benda ni ada sini ke? Yes, takut lah. Kalau aku ada beratur air ke sebab ni ada nampak benda lalu. Tu, gimana tu? Apa ni? Ada macis tengok. Ni, apa ni?
Ada benda, ada benda. Oh, bentar. Ada apa sini ke? Ni nampak ni tengok. Satu air ni. Aku nak pergi mana ni? I should stay. Nak itah kan tengok. Ada main kat ni. Tahu lah tu. Safe on that. Nak ijak aku. Apa tu ni? Nak pergi mana pula? Allah. Oh, dia main depan ni lah. Tengok. Oh, ada 2 ekor lah. Tengok. Main kat ni ni. Mana aku nak pergi tahu ni. Bismillah. Oh. Tak ada. Tak ada. Apa anda nak ingat aku tengok. Ni nak gimana ni? Aku salah jalan. Salah jalan kau tengok. Nak gimana ni? Macam tak jalan lah sana. Aku kena pergi kat mana sana ni? Ya Allah. Betul dah kat sini tak mungkin. Aku mati apa dah ni? Sana ada kot. Lalu kat mana ni tak mu? Kalau gede lah. Betul kau tak mu? Lalu ni aku ni. Betul kau tak mu? Betul dah nak di sini ya? Enggak dah 2 ekor ikut aku kali tu. Bahaya ni. I was distracted. Ni ada ambil. Ni kalau lepo jadi kan? Oh. Ni semua ni. Okey. Ambil je main jauh. Mana? Sana. Dia ada semua. Dia ada. Allah, tak ada. Pasal mati. Dia. Mana ya? Ayo, asyikmu. Teruk koyo. Tak. Ambil tak. Lari dulu. Lari ke sini ke tak? Saya tak lari dah. He cursed me and banished me from the parish. Lord, ye know I Allah ain't Akbar. lying. You know the old man gave me no time when my husband Tak mudah kalau saya mempunyai batuk sikit aku malam ni. Lord, may that old Aku tak sihat mana ni. curse forevermore. Aku tak tahulah berapa hari lagi aku boleh nak tiar remeh ni. Aku rasa sejak minggu lepas lagi aku buat video tu. Aku sihat dah. Ni pun rasa macam aku pergi klinik dah bala ni tapi tak sembuh lagi. Sembuh kot insya-Allah. Satu hari nak esok aku. Oh ni? Apa ni? Musa apa ni? Ni mochi ni kau kita kena ambil koci dah. Aku ayat atas ke segmen ni kan? Tak ada dah. Jadi sini segmen. Dia duk ngita kita ni. Tak ada dah. Mana yang? Ni? Mochi Maria dah tak kan? Legging lah segmen. Legging. Berapa aku mampu? Okey je lah. Kita kena cari Makcik Maria sekarang ni. Dan ni kita kena cari Makcik Maria.
Mana ya? Cik Maria. Wah, no, moyo ni pada air ni tengok. Macam menyeramkan je tempat dia ni. Pak Mak Cik Maria. Sini tempat je. Oh lah, sini. Sini kita kena pergi ni. Bila ni memang tak ada jalan ni. Kalau air gini ada benda tahu tak, kita kena pergi situ. Pergi lalu. Asyik. Okey. Dah, terus kerja tu. Wah. Tu. Nak ke mana aku nak pergi situ? Allah. Dia tambah juga aku deh. Dia cuak juga aku tak mau. Alah cuak aku dah ni. Dia cuak juga aku sikit. Gimana tengok? Turun bawah ni lah. Turun bawah ni. Macam kena lari je ni. Lari ni tak mau. Ada lah. Aku juga kena. Aku juga kena. Dah kalau game horror memang tak lari. Kau ni sama aku tak tahu ni. Aku tahu lagi ni. Tak. Dah tetap belakang. Ni apa benda pula ni maki ni? Astagfirullahaladzim. Oh, kejut aku tak. Mak gemak apa nama belakang ni. Ni tiba-tiba jam scare gitu. Okay, tak ada. Gua hajar pak cik baju putih tu. Oh, rubik gitu. Penyakit dia tu. Oh, pakit jatuh aku tak moi. Aduh. Yang scare apa gitu tu. Okay, cepat. Kena aku ni. Gigi. Bismillah. Okay, boleh itu nyawa tak Aku injek ni. Boleh. Okay dah. Aku injek. Ni nak gimana pula ni? Allah, kalau kena kat aku lah sekmu. Aku tak naik lah ni basah gini ni. Nak utuh lah ni sekmu dah. Tengok sengit lah ni Memang ni kalau jatuh ke ni. Gigi. Tengok tu. Bunyi gapo gitu tu. Ini benda lah. Enggak pernah. Tu. Feeling. Ayuh, nak pergi rumah Cik Maria. Maria apa duduk lah rumah gini mau ni. Tengok tak nak pergi payah tak. Aku rasa aku tidak jago ni. Rumah semula ke? Dah kata ni betul. Okay. Find the crank and the lever. Crank pula dah. Mana cranknya? Mana crank? Cari crank lah ke apa lah. Tanya ni lah nak aku cari.
Tu, apa aku suruh dia dengan cerita ilai lagi naling. Apa cik tu hak ni? Lemah semangat nyata aku tahu tak. Itu big gitu. Wah hajar punya dia cik tu. Oh ni aku yang mudah dah. Mek. Now I can lower the bridge. Mudah tak mau keren ya. Tu keren ya. Gila main lain. Tengok apa ni? Allah naik ah. Oh boleh. Sekejap. Aku injek. Aku turun ni kompong mati. Dah. Mujur dah naik. Okey. Beres. Ni keren kita. Sini. Sampai sekejap. Dekat lah je lah aku duduk ni. Sekejap. Tu dia. Boleh. Apa benda ni? Sekejap. La ilaha illallah, jatuh pula dah. Dah tengok ke atas air. Dah tengok ke atas air, jatuh. Astagfirullahaladzim. Look last. Agaklah segmen adalah look kena pergi ambil semula crank tu ni. Kena pergi ambil semula. Aduh. Kabut lah aku. Sekejap, pergi ambil balik. Aduh. Pergi ambil mula pula crank ni Now I sama. can lower the bridge. Jangan saya mai. Kau akan ya. Dia kena pergi lalu segmen. Kalau tidak dia jadi naik pula. Gitu. Get through spawn to Maria house. Oh, kena pergi ke rumah Maria. Tetap lagi ke sini. Tetap lagi lah segmen. Kena pergi ke rumah Maria. Aku ingat rumah Maria ni. Sudah segmen tu. Nampak macam sekali lagi je kena lari ya. Juga tengah masuk waktu ke? Janganlah mobil. Kamu tahu duduk sini bukan tempat selamat. Lik tu. Layak tahu tak tak muka. Memang aku tahu dah benda ni aku dah kena buat. Ya, tapi lah. Cepatlah. Melambat ke perjalanan aku ni. Aku ni dah lah cepat dah main game tu, game horror. Taiklah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mati dah. Lah pula. Apa dia tak ni tu depan tu. Nak lompat tak boleh. Tak lah juga saya mau. Sekali lagi. Ayo lah. Mana ada aku? Aku pernah mau lihat aku kan. Allah. Bismillah.
Tak ada hambak. Aku tak ada hambak. Cepatlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Sikit lagi. Mana ni? Bismillah. Sikit lagi. Jauh lagi kau. Allah. Ya Allah. Tarik. Ya Allah. Sikit lagi. Tapar. Ya, bismillah. Mana nak ambil aku? Nurut kau nak ambil aku ni. Mari dah. The power of bismillah then. The power of bismillah. Terabut aku. Tahu tak main dengan benda ni saja apa je lah. Banyak habis masa tahu tak dengan benda ni. Bismillah. Apa ni? Ni Johnny dia kejut aku sama kita ni. Johnny ni beni melayang melompat keluar. Main mana ni? Mulut kejut aku dia mai sini. Mulut pada ni. Jap, tak payah. Tahu takut aja buat berani. Mai sini. Mana kena tengok ni tengok. Tengok balik. Entah. Ni apa ya? Nak kejap aku dengan benda baru pula dah. Gue hajar ni game tengok. Oh iya. Sama kali kita look kat ni kan. Sama je. Cik Maria apa ni basic kau kita. Ya, hanya basic ya. Ada ajar lah kalau you buat grafik ni. Susah how tak saya nak jalan. Nak saya bagi apa payah. Someone nailed Maria's dog here to scare her? Kau ya. I just hope she herself is alive. Gimana ni tengok ni kau rumah ya? Dah aku jalan ni. Tak nak jumpa lagi rumah ya. Ya dah kata tengok. Lari. Apa yang lari gimana? Lari luar ni. Tahulah. Ya dah. Lari gila. Sini rumah ya ni tengok mana? Rokok rumah ya tu. Kita masuk rumah ya. Jauh dah ni tengok rumah kita ni tak tahu mana dah ni sampai sini dah kita ni. Search Maria House. Ni bukan rumah Maria ke ni? Maria ni kan? Claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but ambil dulu. something left. Kunci tu rumah Maria ni. Anything. I'll search the place while I'm here. Ni buka pintu ni. Baik. You! Tu How buka dia. dare you come here? Go away! In the name of Christ, Maria. be gone, Satan! Ya Allah, nak lari ke? Oh ya. Aku lari ya. Mana tempat aku patut lari ni? Itu. Before I leave, I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events Terus from aku the ya tu bawa past. tu. Just to make sure she doesn't see me. Allahu Akbar. Kejap tak mana? Aku potong sini ya. Kejap tak mana? Aku ada hal sikit. Aku potong sini ya. Nanti pani aku akan tambah situ pula. Bawa beg apa nama saya juga. Bawa tu aku ya ni. Bawa beg apa tahu lah.
Kejap eh. Apa ni? Duduk dengan tiba-tiba ni. Ni. May they burn in hell. May they burn in hell. Yang Mario set mu. Lord, take their souls. Kuning. Aku takut yang mari ya benarnya. Koyo tu. Tu set mu selamat dah lalu selamat. Okey kan takutnya salah kau patah tu. Pasal lah kita. Jatuh atas dia. Ini apa ni? Kata Cik Maria. If Hello. your eye causes you to Kayu sin, set mu. gouge it out. Kalau realiti untuk aku tu. Damn, the door's locked. I can't lockpick it. Oh ni set mu hot sing tu aku ayat. Kata apa ni kita kena ambil koci dengan ni hatu ni. Cuma je kita kena ambil koci dengan Cik Maria namanya. Ambil lah. That I'm just a blind old witch and no one would believe me. Kita kena ambil koci dengan Cik Maria pula. Enggak mau tu. Oh, Boleh guna lockpick sini. I am here and I can see it. I can see them all. They don't know it. I know. Allah. Alah. Tak payah sangat ni. I pray to thee. I pray to thee. Give me salvation. Sabarlah Cik Maria. Tengok usaha ni. Bundur dulu. Duduk mana dia? Tidur. Tengok dia ajak duduk mana? Dia main kat mana Sam? Apa we are one. On you. Di mana Sam? Mana dia? Duduk kau. Selamat dah Sam lagi ya. Nak koci penanya. Tak boleh lagi. Lord, take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Nak ambil koci Sam dengan dia. Mana dia lah ni? Mana dia Sam? Mari ya. Bimbel takut yang mari. Aku naling benar ni Sam. Maaf kalau kita kecek lah. Naling sikit. Sekejap Masuk kau. Mari. Okay, yogi depan tu nanti kita ikut. Lagi dah. Mana tengok? Dia dengar lah aku. Mana ya? Di sini ya? Dulu. Lord, take their souls. Oh, iya, kan? Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Lord, thou knowest what they have done. Lord, they are evil. Lord, Tak mahu kalau aku nak ambil koci tu. from their evil, for you know what they have done. For Ya, we kita are tengok one, ni. we are one. Aku takut tak ada apa nak. Aku duduk tu ni. Aku duduk gaya-gaya begini apa nak tengok. Iya gila lepas tu kita ikut lalu lah. Kita follow lalu kita ambil situ lah. Kenapa kita mahu kalau aku masuk sini?
Aku rasa tak nampak kot. Harap tadi tak nampak aku. Dear Lord, I pray to thee. I pray to thee. Gila. Give me salvation. Tak payah lama di situ dia tengok tu. Apa tak? Duduk situ lama jadi aku nak ambil tu. Dah lah aku. Okay. Oh Allah. Tak ada juga asal. Tak ada. Aku terlalu. Malam kita buat malam. Okay. Buat malam tengok kita buat malam. Biasa ni key. Okay. Ayuh benda ni. Okay. Mana ya? Di mana tengok? Nanti ya. Bismillah. Padalah. Undur. Okay. Ada. Bismillah. Aku dengan makcik Rokiah ni. Itu makcik Maria ni. Mana ya? Rokoyo tu. Buat pegang apa sebenarnya ni? Aku di sini kan? Aku rasa tak nak pergi dah dapat tu sebab sampai tu kita masuk tak ni. Kita kena pergi lah kat ni. Pak hak yogi tak ni. Dia mesti lalu kat ni. Tunggu sini ya. Untuk koyo ni. Okay. Mana tak lagi mana? Ah ni. Itu ni. Aku seorang yang tak ada kan. Aku tak ada. Aku naling benar ya. Atuk aku naling ke dia. Ya Allah. Dia mana tahu ya tu. Dia duduk dalam rumah tu saya. Aku naling habis teh. Mana ni? Ni. Oh. Tak nak patah kayu ni. Tak mau. Oh. Tak patah. Nak buat aku main dengan makcik Maria ni. Takut jatuh. Apa ya? Ambil. Dia tak naik dia buat atas ni kan? Apa tu? This must be the way out. But I should search the house and find the remaining notes before I get out of here. Yalah. Boleh dah ni kunci kan? Pasti ke? Ha ni. Tak boleh lagi ke? Rasa boleh dah tak ni. Daripada makcik Maria tu. Lah tak boleh lagi kau tak ni? Tak boleh lagi kau tak ni Sam? Ya ilaha illallah. Kenapa ikut kocik Maria? Oh ni Sam ni. Okay. Dah. Mana yang teruk kayu? Saya mau kita duduk sini ya. Apa kali dah pernah ni aku ulang ni? Tunda tu nak kuasa note tu dah ni. Tu kita cari notes. Kalau bukan notes tu lagi tak tahulah aku. Aku masuk habis bilik aku ikut kaki Cik Maria siap dah. Berapa kali tutup aku pintu ni. Aku takut Cik Maria masuk benar. Pintu ni tak apa, tak tutup pun. Okay. Tegur. Pasal pintu dah kot. Walah. Wah dah aku lari kau Cik Maria ni. Saat ni aku mati dah sekali saya tak tahu dah. Cuma aku potong. This must be the way out. But I should search the house and find the remaining notes before I get out of here. Tak boleh lagi.
Kami dah tadi tak mau. Udah apa aku tinggal lagi. Tu dah ni. Okay, beres. Lepas tu apa lagi tinggal ni? This must be the way out. But I should search the house and find the remaining notes before I get out of here. Justru kita cari note lagi sekejap. Pray to thee. Give me salvation. Notes mana aku berdiri pun tak tahu. Mana lagi kita nak cari? Lord, take their souls. Banyak lagi kau note Cik Maria ni. May they burn in hell, Lord. Pasal aku cari habis dah notes. Rumit juga Mana lagi asyik mah? Astagfirullahaladzim. If your eye causes you to sin, gouge Tak ada belakang dah ni semua. Aku geledah habis rumah dia ni. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Lekat. Mana lagi You will not escape the Lord's punishment. Ni, oh ni tinggal satu lagi. This must be Okey, the last beres. note. Boleh dah. Time to leave. Oh jumpa semua. This isn't just an abandoned house. Tadi aku tak sampai sini. Aku sampai kat ni tadi. Ni aku sini. I can feel it. Cari kat dalam bilik ni tadi. Palpable. That woman Punya dia tinggal satu lagi. has been dead for a long time. Okey. And she Dapat. won't rest until she kills me. Jom. I must Balik. get out of here as fast as Ni I rumah can. Cik Maria ni, bukan rumah kita. Tutup itu. Takut Cik Maria masuk. Sama buat jump scare I'm apa not ni. safe here. I need to get out of this damned swamp. Memang pun kita kena rubik pada tempat ni. Apa tahu ni. Ada kat sini. Confirm surprise ni. Tengok. Apa? Cik Maria apa lemah tak ni? Kita cakap dulu. Have you seen? Mana ayat tadi? Mana ayat? Malam masih apa? Apa yang tambah aku? Who killed those people? Dia buat aku tambah baca tahu dah ni. What is my Hari tu family aku dah secret? prepare. Tell me. 2 kali mati dengan dia. Aku mati tanpa sebab. Satu lagi tak ada nak paling, tak ada nak lari pada dia. Time. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Ni marksman ni. Tak ada yang lari saja. Ibu atuh hari ni. Wherever there's violence and tragedy. Tu siapa sebenarnya tu Sam? You. Tunggu kejap, tunggu. Wait! Stop! Mana You ya? hear me? Kita enggak kita kena lari Sam. Wasn't my father. Kena cepat. You pun lari juga. Why did he do it? Dia lari juga Sam. Is he? Why did he kidnap Kita kena me? lari juga, What kena does it cepatkan have to progress do kita. with me and my family? Cepat je lari, kita pun lari lah. Dia lari mana? Tidak tepat je aku lari ni. Ni Sam. Nak book ni. Aku pada book. Can't let him get away. Aku pada book. Kayu buat aku pun. Dia ingat aku kan. Tak mudah. Itu telah. Aku rasa tadi nak boleh kau hilang masa kita kejut kau pakcik pakai baju putih tu. Lama juga aku rasa ni. Jatuh aku jadi naling kata-kata gitu. Aku seru daripada dia aku. Dia kira jangan sikit-sikit lah. Tapi benda ni hak belum-belum ni hak buat takut-takut lagi. Aku tak takut. Macam tu sebelah rasanya. Jauh lagi ni aku rasa game ni. Sorry, untuk pengetahuan saya dah. Aku nak ayat malam ni, maaf lah sikit. Untuk chapter ni, aku banyak potong sikit sebab aku itu aku jadi macam banyak lagi ke tandas sikit lah. Okay dah. Ni chapter sebelah dah. Lepas tu baru lagi kita sambung lah sikit lagi. Habis lari lah. Fuck! Don't do this to me now! Stop! Apa ni? Ambil tu. Macam tu. Kena mana dah ya ni? Cepat. Lepas tu kena pergi mana ni? Nak pergi mana saya mau? Nak ambil ke apa ni? Nak ambil ke apa ni? Lepas tu? Tu. Ambil.
Udah lah saya mau mati dah. Mati lah. Apa hal ni duduk dia lah. Pasal mati ni tak mau. Tak ada mati, tak ada mati. Tapi dan aku nak ambil pistol ni. Ni chapter tu dah, chapter puzzle dah ni aku rasa ni. Dah, tepi. Dah tambah 3 tak mah? Aku rasa tak banyak dah ni aku rasa ni. Okey lah, ada 20 chapter lagi. Rasa banyak dah main ni, 11 chapter dah. Okey, untuk segmen sampai sini lah. Kiranya kalau kata game ni panjang lagi aku main, aku akan buat 2 chapter segmen dah. Okey, bermula chapter ni lah. Bermula chapter yang ni aku akan buat 2 chapter. Bermaknanya chapter tadi Hak Adam. Nama apa ya ni? Hak kita lari daripada Cik Maria tu. Aku nak tahu lah. Cuma untuk sini aku akan buat part 2 dah. Kalau sekiranya kalau aku tak ada lah. Kalau untuk chapter tak ni chapter 8, sini aku akan buat chapter 9 lah. Kalau sekiranya untuk chapter sebelah ni panjang lagi. Dapat dah tengok. Sekiranya lah kalau chapter sebelah ni panjang lagi, aku akan buat 2 chapter lagi. Kali pendek aku akan combine sekali lah. Tapi saya puas lah, mungkin ada rasa bosan lah sikit tu. Sebab mungkin jadi panjang lah sikit pun kalau ada lagi ni. Sebab ni pun berapa minit dah kita main ni. Dan untuk kita nak sambung ni pula ni tak tahulah pula berapa minit kita ni. Okay, apa tadi objektif ya? Return to the home. Kena balik rumah. Kita ni apa hujan ni Samu. Tinggal bini kita Emma sore kat rumah ni. Hujan dah tak tahu mana dah ni. Kita duduk ni. Dengan lampu suluh kita tu tengok macam mana lampu suluh kita pergi gitu ya. Just a little more. I can do it. I have to. Ni. Kita kena balik rumah dah ni. Emma tak tahu duduk mana dah. Allah. Emma tak tahu dah duduk mana. Jadi kerana ni semua punca Adam semua ni. Dia tak tahulah dia tadi so aku rasa tak silap aku chapter sebelah ni dia ikut Sheriff. Jadi ni siapa ni semua? Alah, kiri semua ni. Okay, jadi dia ikut Sheriff. Jadi selepas pada jumpa Sheriff tu, aku rasa kalau tak silap aku dia daripada rumah cabin. Dia jumpa Sheriff tu bangun. Kau tu dah lagu tak mungkin. Dia kena colek. Kalau tak silap aku. Dia kena colek dengan lelaki bertopeng tu. Itu masuk chapter ni. Ni apa hal ni, ada kata kuda ni. Okay, masuk tu rumah, masuk rumah. Balik rumah malam. Emma, you here? Fine Emma. Kita nak cari Emma. Emma mana? Ni buat apa ni, pintu gun ni pukul ni sama. Sikit. Ni darah ni. Bukan darah ni tak muncak ni. Emma main cak ni. Where did he drag her? Our basement. Why? Sini kau. Cerah lah Simon ni. Flashlight kita walaupun kecil macam Maggie ni bercerah. Tahu tak Simon? Cerah ni Simon. They went this way. Nak gimana ni? Rumah kita, dalam rumah kita ada orang lain lagi. Ni patung ke apa ni? Ya nak kata dah baru ni lagi. Ni ke apa ni? Recorder. Ada lampu CE tahu Simon. Bukan biasa-biasa game ni. Ikut chapter 12 tu Simon. Sikit lah. Aku rasa mungkin nak habis dah ni kot. Tak banyak chapter dah aku rasa ni. Tak main 3 tak main? Tak main 3. Ni pergi ikut chapter ni pula. Alah buat apa lah sikit chapter je tu ni. Pastilah chapter je ni. Allah. Dia kena ambil itu. Dia kena kejar ni pula. Follow the maskman ni. Maskman. Okay. Kalau kita ambil orang tak apa, jangan orang jangan ambil kita. Kalau orang ambil kita sudah memang naling lah. Mana ya? Kani. Tunggu bentar. Apa dia tak tunggu kita tengok? Tengok lari pakatah.
Agak apa lah. Ada hatunya aku tak rasa lah. Lelah dah tahu dah tengok. Tunduk. Mana? Atau tak kaya dia. Sini lah. Cek benda ni. Ni jalan balik dah ni tak mungkin. Tahu dah tengok. Oi. Nak lawan dengan Norton pula ke? Aku tak rasa dah lawan dengan Norton. Dah. Kena masuk in lah pula. Agak lah, boleh lah. Lepas hatunya. Tak rasa dah. Oh, How is that possible? ni bukan What's happening to me? rumah ni. Ini gua ni set. Judge Buat Norton, apa sini? why Oh, tu am I Norton seeing set. him again? Oh, ada lagi ya Aku ingat kau mati dah kena bunuh kau Maskman tu. This. It was Ada lagi ayah ni siapa ni? Jacob. it was him. Who? Mine. That was also Sekejap layan dia punya cutscene. out of here. And you tell me Ni dia lepas pula Norton ni. Cuma ni kita kena ni. this way quickly. Dia lepas satu lagi. Oh. Nak pisah tengok. Apa bunuh God damn it! He's back. Oh, Musket Man. Apa benar lelaki ni tengok. Norton kita tahu. Waktu tu kita tak tahu waktu tu. Awak pakai tepi tu. Dia tak pakai mask lah. Kalau hak ni kita tak tahu lagi Musket Man ni. Oh. Lembur dah aku semua. Yelah ni kita kena pergi mana? Naik balik ke? Mana ni? Baik tahu. I've told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. Allah. Why does it Tingginya saya mau jatuh. Tu mau nak ambil benda tu dengan tinggi langgut ni. Mu tak boleh hukah kau ni lalu. Get out of the mine. Kau nak gimana ni Sam? Boleh puzzle kau yang ni pula. Tak tahu ni gimana ni. Tubik sini. Kita nak go tu mana? Ni lalu mana ni? Oh, betul lah dia sama. Random ya saat ni tu. Cuba je. Ambil. Kita nak gimana ni? Ni kita tubik sini. Kiri kanan ni. Kita lagi kiri lah. Betul. Bawah balik tengok. Naik semula. Allah, kak. Kena juga ni. Betul. Hai. Kau pergi mana? Kau ni. Gimana saya mau? Ya siapa mana sini? Hah? Betul pula. Kita nak gimana lah ni? Turun bawah ni ke? Okay. Turun bawah. Benda tu tak ada lah situ. Kita ambil dah ni kan ni. Kita kena gimana ni saya mau? Ni kau, ni. Ni. Nampaknya hari-hari tu chapter kita tak ada lah jadi pening sangat Kita ni untuk mengetahui semua, aku tak spoiler ni pasal filem ni sebab aku sendiri pun tulis dekat YouTube. Kat aku punya description tu aku tak suruh saya spoiler kan. Jadi aku pun sama jugalah, cerita ni aku buat ni tak ada spoiler lah. Kiranya aku main atas pengalaman aku betul dan saya kata
Lupa kena lah. Macam benda tu kebetulan betul aku buat. Ni nak gimana ni saya? Dalam bawah tanah ada rumah pula. Do you really want to sit in the dark? Gitulah tengok cerita dah. Sebab muka aku bukan kata berdasarkan aku tak tahu ni. Pasal aku pun tengok je kat YouTube orang lain main. Aku tak buat lagi tu. Sebab aku dia pun tulis konsep mu, jangan spoiler aku. Ada flashlight. Ada. Sebab aku dia pun aku tak save set mu spoiler aku. Aku pun tak buat lagi tu konsep mu. Oh, dia tutup terus set mu. Lepas tu nak gimana ni? Kau kena naik atas ni balik. Mana dia kena goni kat dia kan? Okay. Ni ke apa ni? Okay. Sekejap cari benda ni aku rasa ni. Jika aku buat ni berdasarkan aku diri lah. Aku main diri lah. Dah. Okay, berdasarkan spoiler dah lah. Yelah tak mahu okay, spoiler ni. Tak ada benda. Ni apa ni? Marker tak basuh ni. Tepi. Pusi pun lah ngaya. Tak mahu. Cari benda ni aku rasa ni. Cari mana? Oh, ambil tu. Dua kita mau aku buka. Okay, mungkin nak benda ni. Satu-satu sorok gini aku tak suka ni. Okay, tak ada benda. Tadi ke pasti tak ada. Tu tak ada. Patut ke apa tu? Patung pun pelik-pelik lah. Ya Allah. Okay. Tapi gun ni ada dust ni. Tolak je. Ingat kau kena cari benda. Ada dah rupanya. Okay. Kita kena naik ke bilik Nicholas. I'll go crazy. Tu rokok ni Nicholas ni. Don't be sorry, Nicholas. Nicholas ni kita dah ke setmu. Kita dah ke Nicholas ke sebab satu sorry lagi Adam Emma. Kalau tak silap aku nama tu Adam. Kita dah lah setmu. Untuk rokok ni. Kau dua orang ni sini ni. Ni Nicholas. Ni siapa ni? No. We cannot think that way. Jelah. Ya dua orang setmu. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. Tak ingat gini baru sedap sikit baru dia macam TV tak tahu. Ni duduk kecek gini, hak tu duduk sana. Dia tidur. Bijak dah saya memang. Kalau kita tengok gini nampak macam TV. Bijak dah saya memang. Sambil-sambil tu kita layan kat sini yang mata. This is my chance. Mana saya mau nak pergi yang pandai-pandai sangat aku naik atas ni. Flashlight aku tak ada kot. Ya Allah gelapnya. Aku naik ke mana ni? Naik ke mana ni saya? Aku naik ke mana ni? Apa yang ni saya? Betul kena buat ke apa aku? Kena boleh jalan. Enggak cepat jalan sikit. Lagi sikit. You fucking brat. Father, I didn't do it. Stay away from my ni ayah kita. Don't scare off the guests. Ni Don't Nicholas. steal from the rooms. But I've Yeah, never, betul I kan? swear to God. Mana pula kita nak dapat tinggi tak ni? Take his name in Nak vain. jadi TV. You have no Ini God ke? in your heart. You Tak boleh. little shit. Tak ada tangguh dah. Kalau tak ni ada tangguh kita tulis kat situ. What a shit. It's not just things disappearing in his inn, but the guests Sekejap. too. Aku nak You were cari supposed to cerita. help me, not get me in trouble. People are trouble. You will see Mana pula that kita when nak you game? finally open your eyes. Ya, It's time for me to ngamuk ni. open Hidup ngamuk fire. Halo saya tempat ni. Kita kena terbit daripada office. You're back. You knew you couldn't escape punishment. Father? Apa ayah kita? How is this possible?
Ambil pisah. Janganlah, aku tak tidur lagi. Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Dia boleh bunuh kat ni. Come any closer. Stay away. Tak ada peluru kau untuk aku tembak. Tolonglah. Nak sikit pula. Nak sikit daripada air tadi tak ni. Oh, dia tolong buka pintu. Lagi dah. Ya Allah. Aku nak kita pintu lah. Gagah lah ni. Gagah lah. Kau macam tak urut je nak naik. Allah. Dah lah kena lari pula. Gabut lah aku. Mana ni? Air mana? Ya, kita mancing tak ni. Allah. Air mana ni? Tak ada lagi. Allah. Nak lari ni tak mau. Oh, ambil tak. Nak lari mana dah? Malah chapter 12. Malah. Kita nak lari mana tak mau. Okey. Ini okey. Tu mana? Ni bukan. Oh. Ni tak mau. Tarik kau ni. Ni. Allah. Mana dah? Oh. Butuh dah saya mau. Ini. Mana kita nak pergi? Kita kena lari daripada air kita. Allah. Benda ni pula dah atas kita ni. Tergabut lah aku. Sekejap. Aku duk pertahankan nyawa ni. Bunyi tak mouse aku ni. Kata. Aku tengok susah ni tak lari ni. Oh. Hidup belakang ni punya. Mana lagi kalau gini? Ada rumah depan ni. Mana saya mau ni? Ambil cepat. Ya Allah. Taki. Allah, salah. Kuasa macam dekat ni. Sikit lagi. Come on. Cepatlah. Okey, habis dah. Tamat dah. Oh, 2 orang tengok tu. Oh. Dia bunuh. Selamat tengok. Panjir tu. Pasal macam panjir ni. Chapter 13 pula ni. Sudahlah. Ni tadi kita duduk mana tadi? Oh. Face. The face of the beast. Panjir dah ni tak mau nampak ni. Chapter 13 dah ni. Ni chapter pendek-pendek dah ni tak mau ya. Kita pergi jalan dulu. Kalau sekiranya kalau chapter ni panjang. Ni. Kalau chapter ni panjang lagi aku akan end Kalau kata kena sambung, kalau macam panjang lagi aku akan end. Aku akan sambung kat tadi lah. Emma, you here? Dia tak jauh dah ni. Cari Emma ni. I must have lost my mind. Ni. Siapa dia ni? Oh, tu. Jauhnya. Dalam rumah kita ni boleh pergi. Is it real? Or is it just my imagination? Rasa tak jauh dah ni. Saya nak habis dah. Nak final dah ni. Final chapter ni ke? Sekejap aku fokus sekejap. Alah, ni final chapter je. Ni cumi apa ni? It's just like
Ada benda ni boleh There's masuk. no coming back. Oh ni lah rupa kita. Oh kita masuk dah cumi tak mau. Kita masuk dah cumi lah. Ni alam mana ni? Alam sebalik mata. Ni koci ni tak ada lagi, tak ada pergi. Oh ni rupanya koci lah. Lai. Nak tengok siapa dalam. Apa tu? Jangan duduk aku ni. Halo. Buat apa tu? You can't get away. Oh, Hear me. pasal nak habis dah ni. going to get away with it. I Nak know habis dah ni what tak you mau. did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Sekejap kita tengok Why? Anissa. Kalau kata That's lambat lagi beyond aku my akan potong grasp. tak mau. So many Masuk je chapter baru aku akan Speak potong. up. Tell me why. The question Apa dia benar ya ni? Oh why dia aware. you Wait. do it. He heard you, I know. Kita juga asyik mau. And I opened your eyes and then you saw your father's reflection in every human Oh, being. kau tadi ada dua orang ke? Ada sore tadi masa kita jadi CCTV tak ni. No one was CCTV tak ni ada sore tu je tidur. Sore tu je kecek. Okay. like a cancer. And Mungkin lah hak tidur tu ni jatuh ni hang ni. They certainly didn't. Hak kecek ni kita lah masa ni. Hak dek. Just Kita dah tengok ni think kita pergi about pagi it. ni. Your father's partner, that Kita old pergi machete. Hak tadi hak mungkin lah. Dia dek kecek kalau hak tidur tadi. vulture Oh. feeding on the tragedy of commoners. Potong saya mau. Oh. A miner's widow and a Ini aku vicious tutup tak mau. who wished everyone all Sorry the aku worst. patut tutup sini. Sejam tak ni. Released the judge, a grafter, and a regular scoundrel. I've seen worse. Habis dia potong. Your father, a true role model Oh, ada balik lah for saya mau. all community. I know they were not good people, but what you did to them. I protected us, don't you see? Janganlah. I saved you. Kelah ni sebab Rahman ni duk tengok ni lepas ni. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who Ha looks ni for hak guilty kalau hak others kita in order hak to lah ni dek blot kecek out ni your mungkin own. lah hak dia tidur atas hati tadi kan. Kalau kita duk tengok lah ni hak dia kecek tadi. Pasal kita dah kata. Sebab dia dua orang tadi masa kita jadi CCTV hak ni. And all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must Oh. be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors. Ha ni nampak machete ni potong. Kepala nampak yeping sangat. Really? If you get rid Kuat of ni it, yeping ni they'll tak squash you mau. like a bug. You think you can just snap your fingers and Ambil I'll be potong gone? tu. Gitu. Mudah tak tahu. Oh, kita boleh pilih tahu. Dan ni dia evil fatality. Accept true nature. Jadi lah ni dia kata kalau lah kali kita turut dia kita akan kena, kali kita nak turut dia kita kena ambil accept true nature. Jadi gapo dia explain tadi ni betul lah kita kena pilih ni. Tapi kalau kita tak setuju kita kena ambil ni. Deny the evil personality. Jelah. Kita kena ambil ni. Ni allow, ni deny. Ni accept. Jadi kalau ikutlah kalau kata kita ni tahu dah benda ni memang tidak wujud, jadi hanilah aku pilih. You will be gone because you depend on me. Sebab aku rasa semua tu tak betul. Kenapa dia ayat sama tu? You ruined my life and I can't change that. So you'll become an Ambil potong tu. hopefully the last one. Easy pattern masalah. Oh, ni siapa pula ni main lampu ni? Oh, doktor. What happened? Why am I in Oh, kita hospital? habis dah tak mau. Every day, same question. Alah. Which is Hari ni kita reason dalam enough main to lain keep pula. you in prison, Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I were expecting a baby, and some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Surely. Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife,
And what they have done. But I was there. They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months. Did they tell you to brainwash me? Oh, They 20 bulan stole Semu. these Kita macam pussies, koma, tak tahu clowns. Semu. Call them whatever you Betul ke apa fucking yang kau tak want. silap There's aku a fucking war going Kita on. koma tapi kita nampak semua tu jadi bayangin macam Emma ke apa tu semua bayangin kita, rumah tadi, kereta tadi. GRU? KGB? Ni baru kita sedar. Refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Betul kalau tak salah, kalau nanti kalau aku salah komen balik kat Emma. Friend or family member. Aku takut salah aku peher. So? Aku salah peher je. Salah peher All pula. that you told me was a lie. Pasal betul dah kan. called those women Kita koma berapa ni banyak bulan dah. Lepas tu lepas pada tu kita dalam koma tu kita mimpi. Kita dapat hari kita ada Emma, kita pergi cari rumah aja dari hotel. Lepas tu kita travel tepi rumah kita tu kan. what I have to do. Khabar-khabar kita pun sedar daripada koma kita nampak doktor ni je. Done to my wife. Tell me, you phony. Who are you really? It's not you. Betul ke tak mungkin? Questions. It's your illness. Di komen deh, aku pun Your tak tahu kat mana. persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time? Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Ngotak di kepala kita kena kare Kita jadi ingat balik kan apa kita lalui sebelum ni. Nampak dah saya ni flashback kita balik lah. Sebelum-sebelum ni kita sendiri semua ngenak semua ni. Tak ada orang lain pun. Kita sendiri yang bunuh Emma. Tak ada orang lain pun, kita sendiri yang buat belakang. Habis dah ke? I can remember now. Do you? Oh, boleh pilot. Emma was a spy. I'm sick. Emma adalah seorang spy. Aku sakit. Aku telah sakit. Emma seorang spy. Kau tak tahu dia macam mana. And she had to pay for it. Now it's your turn. Kita pula cakap doktor ni. Adam is gone. Habis dah ke? Oh, habis kan segmen. Can I know? Habis kan segmen. Kita main game. Oh, ada sikit lagi kat sini. Kita ikat bata balik segmen. Lalu dah pecah ni. Ikat bata balik sikit lagi. Kita masih lagi duduk rumah dalam hotel ni Semu. Sedap sebenarnya rumah je ni kalau Semu tengok. Nampak tak? Kalau macam suasana betul ke. Lepas pada dah pukul 4 kita duduk luar lagi ni sambil baca buku tengok suasana pagi. Tengok suasana betul dia. Oh, habis dah. The end dah. Okay, jadi Semu setakat ni untuk game The Beast Inside ni kita main sampai sini je lah. Okay, jadi sekiranya mana Semu ada suruh aku baiki lagi lah dari segi pembaikan video ataupun sebelum-belum ni aku ada buat gana ni masalahnya macam contohlah kesilapan daripada diri aku ke ataupun gana nanti saya mau komen ya gapo lagi untuk suruh aku baiki balik daripada segi game aku main ni dan video aku repost dalam aku upload dalam YT tu. Okay.
Itu je lah. InsyaAllah lepas ni kita akan main game lain pula. Game The Beast Inside ni tamat dah segmen, kita main habis dah. Lepas ni kita nak main game lain dah pula nya. Sekiranya okay. Jadi insyaAllah lepas ni aku akan lebih konsisten. Untuk ni aku update ni dalam YouTube ni minggu sekali ke. Update kadang-kadang minggu 2 kali. Untuk lepas ni aku akan buat konsisten insyaAllah. Saya tak akan tunggu lama lah. Mungkin dalam seminggu tu 2 atau 3 kali aku akan update. Okay. Itu saja saya mudah untuk dalam game The Beast Inside ni. Apa-apa kita jumpa pada game yang baru pula lepas ni. Assalamualaikum. Bye bye.